Assalamualaikum guys. So video kali ni aku nak tunjuk dekat korang apa yang paling penting dekat dalam market. Bukan zone, bukan confirmation, iaitu direction. Sebab apa? Kalau korang salah tengok direction, salahlah tempat korang nak marking zone, salahlah tempat korang nak tengok confirmation. So video kali ni aku akan buat satu education di mana aku akan ajar korang cara nak tengok direction yang betul. So layan video ni sampai habis. Okay guys, so video kali ni aku akan buat satu video untuk korang satu video untuk korang kenal pasti direction lah, sama ada uptrend ataupun downtrend. So kalau bab kata direction ni, kalau bab direction ataupun market structure, penukaran arah, itu semua benda yang sama je guys. Okay, korang jangan confuse. Okay, jangan keliru. So kalau direction ni memang kita akan monitor dekat higher time frame terlebih dahulu, which is higher time frame ni korang boleh tengok dekat H4, daily, korang boleh buka dekat weekly. So weekly ni bagi aku jarang sekali lah, mungkin korang boleh buka seminggu sekali. Okay, kenapa aku cakap korang just buka seminggu sekali? Sebab candle weekly ni dia closing seminggu sekali. So kalau kau buka hari Senin, esok kau nak buka dekat weekly, tak jadi apa gak sebab candle tak close. So buka setiap hari Isnin pagi je, hari Jumaat ke Isnin ke terpulang lah. Lepas tu korang just fokus kepada daily ataupun H4. So macam aku suka pakai daily dan juga H4 lah. Okay, kenapa? Sebab aku intraday, so aku nak tahu dia punya perjalanan. Okay, macam minggu lepas kita nampak dekat sini. Okay, kalau kau nampak dekat sini dah buat uptrend. Sebab apa aku cakap dia buat uptrend? Okay, kita baca daripada atas. Resistance, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Okay, kat sini kita nampak downtrend. So ini adalah level which is swap zone lah, orang panggil swap zone. Kenapa aku cakap swap zone? Sebab dekat sini ada satu resistance, support, resistance, support yang kena breakout dekat area sini. So dia buat support yang lebih rendah. So dia punya direction yes memang downtrend. Okay, so dia datang dekat atas, korang boleh cari sell. Tapi kau kena tahu harga semasa lepas dia turun tu, dia naik balik, dia dah break resistance dekat sini, which is resistance dia yang terdekat, first left, orang cakap belah kiri dia. So dekat situ korang dah nampak dah yang dia dah changing direction daripada downtrend menjadi uptrend. So kerja korang sekarang ni cari dia punya pit stop je sebenarnya. Maksudnya dekat mana harga akan reject. So dekat sini macam aku cakap lah, ada satu swap zone. Kenapa aku cakap swap zone dekat area sini? Okay, sini ada satu resistance, price tak berjaya breakout, sama juga once price breakout datang dekat atas, jadi support, kena breakout, jadi support. So price touch Jun 6. So datang sekali lagi, price buat retracement. So aku target price ni dia boleh buat satu kenaikan. Sebab apa? Based on CMP yang terjadi, bukan yang ini. Yang ini korang punya guideline je, which is dia nak naik sampai mana. Okay, dia dah buat uptrend ni, nak naik sampai mana. Itu adalah pit stop korang yang korang kena monitor. Okay, sekarang ni price kena breakout dekat area sini dulu.